syaitan. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ni kita amat-amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih terus bersama dalam Mutiara Ad-Din, mengutip mutiara-mutiara yang indah di dasar lautan, yang mungkin lama ni kita tak menyangka mutiara yang indah tu dapat kita gapai pada malam ni, insya-Allah. Dan Umi amat-amat mengalukan dengan kehadiran Ustazah Nuraini Syahbudin yang sudi bersama kita malam ni, melapangkan masa beliau bersama kita. Alhamdulillah, Ustazah Nuraini Syahbudin adalah pengarang bagi buku pesan Tuhan kepada pasangan Tadabbur Surah An-Nisa. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah sudi bersama kami semua, insya-Allah. Jadi sebenarnya kalau kita tahu pasangan kita ni Umi kecek dulu lah sikit deh. Pasangan kita ni Allah telah tulis nama pasangan kita dah. Pasangan kita yang perlu kita cintai, perlu kita sayangi, perlu kita belai sebaik mungkin kan. Lepas tu hingga kan kalau macam kita rasa kematian pun tidak akan memisahkan kita dengan pasangan kita. Sebab apa? Sebabnya kita yakin Allah akan satukan mula kita dengan pasangan kita di syurga Allah nanti. Amin. Ya tak? Alhamdulillah. Cakap ni Umi cakap sebab Umi kahwin tu, Umi kecek tu. Okey. Kemudian kita kalau boleh kita mohonlah pada Allah mohon sama-sama pada Allah, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah untuk bertemu 2 kali dengan pasangan kita deh. Dua kali, iaitu satu di dunia dan satu lagi di syurga Allah deh. Amin. Jadi tanpa melengah masa lah, Umi dengan secukupnya mempersilakan Ustazah Nuraini untuk memperkenalkan diri beliau sendiri dan terus memberi sedikit tazkirah yang telah ditetap oleh beliau pada malam ini. Persilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kepada Allah SWT. Hari ini Allah memberikan peluang untuk kita bersama-sama dalam majlis yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah berkati setiap masa yang kita sama-sama korbankan, masa yang sama-sama kita luangkan pada malam ini. Seterusnya terima kasih kepada Umi Zakia atas perkenalan, kemudian atas ukhuwah, dan hari ini Allah pertemukan dalam majlis ilmu ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan, pada sahabat-sahabat Mutiara Ad-Din pada malam ini. Masya Allah, satu usaha yang baik. Tahniah Umi, saya ucapkan tahniah, dan tahniah juga kepada yang lain juga
Mudah-mudahan Allah berkati juga usaha ini. Alhamdulillah. Untuk perkenalan diri, nama saya Noraini binti Syahuddin. Saya berasal dari Muar Johor. Sekarang tinggal di Lakin Johor. Memang tinggal di Lakin Johor dan memang nak katanya anak jati Johor lah. Dia tak pernah keluar ke KL ke semata-mata untuk belajar, tapi selepas itu kembali semula ke UIA Pagu. Jadi kejap je dekat KL tu dalam setahun, lepas tu balik semula ke Pagu ke Johor. Jadi sampai sekarang lagi menetap di Johor, Alhamdulillah. Dan seperti yang dimaklumkan pada minggu lepas ya, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Zulhairi, betul ke Umi kan? Dan Ya, Alhamdulillah betul. Ustaz Zulhairi mencadangkan kepada Umi juga, dan Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita. Dan saya salah seorang fellow latihan fakir sinergis bawah Ustaz Zulhairi lah. Memang katanya Ustaz Zulhairi itu ketua kami lah dalam bahagian-bahagian kajian Al-Quran, bahagian tadabbur ini. Ustaz Zulhairi dia punya ketua, Alhamdulillah. Okay, baik. Untuk hari ini, sebelum itu Umi dan sahabat-sahabat sekalian, dia sebenarnya semalam saya kurang sihat, dia tak boleh bangun. Jadinya Umi, dia buat slide tu, dia tak banyak buat slide. Dia sempat buat slide tapi tak banyak. Jadi dia ada slide, ada lagi satu nanti kita tengok paparan dekat internet gitulah. Tapi insya-Allah hari ini kita nak belajar sesuatu tentang pesan Tuhan kepada pasangan tadabbur surah An-Nisa. Kita memfokuskan kepada surah An-Nisa. Baik, saya kongsikan slide sekejap ya. Okey, Alhamdulillah. Baik, insya-Allah untuk permulaannya, untuk perkenalan kepada surah An-Nisa, dia bila kita berkenalan dengan sesuatu surah, dia akan menimbulkan rasa cinta kita, rasa kesedaran kita, kenapa kita perlu memahami, mengapa kita perlu ambil iktibar daripada surah An-Nisa tersebut. Dan menariknya ibu-ibu, rakan-rakan sekalian, kita perlu berbangga kerana An-Nisa itu, wanita itu, Allah mengkhususkan satu surah iaitu surah An-Nisa di dalam Al-Quran. Allah tidak letakkan surah Ar-Rijal, Az-Zakaru yang membawa maksud lelaki, tetapi subhanallah Allah meletakkan surah An-Nisa di dalam Al-Quran khas yang disebutkan sebagai wanita. Baik, untuk pertamanya An-Nisa ini adalah bermaksud perempuan. Dan ibu-ibu, rakan-rakan sekalian, jika ada buku pesan Tuhan kepada pasangan ni kan, tadabbur surah An-Nisa, dan Umi pun maklumkan ada kongsikan link dalam grup. Berkenaan dengan buku ini adalah berkisar tentang tadabbur surah An-Nisa. Dan kita akan pergi kepada mukaddimah, kemudian tentang penamaan surah ini, kemudian kita akan masuk kepada ayat yang pertama dan beberapa kalimah yang kita nak tahu rahsia di sebalik kalimah tersebut. Dan sebelum itu Umi dan rakan-rakan sekalian, kalau internet dekat tempat saya ni macam lag sikit, nanti bagi tahu dekat komen ya. Tulis dekat chat tu lag lah Ustazah ataupun slide tak nampak, boleh maklumkan. Sebab dekat sini dia kadang-kadang tak nampak dia punya internet tu kadang ada slow sedikit. Okay. Baik, untuk pertamanya surah An-Nisa ini yang kita letakkan di dalam buku pesan Tuhan kepada pasangan ini, dia bertepatan dengan matlamat buku ini iaitu kita tadabbur ayat-ayat wanita dan kekeluargaan. Dan menariknya sekalipun judulnya ini, sebab waktu pesan buku kan ada yang dapatkan buku ni, lepas tu ada yang bertanya, buku ni untuk orang perempuan ke untuk orang lelaki? Tapi kami kata untuk kedua-dua. Sebab kami kata pasangan dekat sini. Kalau pesan Tuhan kepada wanita, nanti orang lelaki ingat buku untuk wanita aje. Kalau kita kata pasangan tu, dia tak boleh dah. Dia tak boleh lari. Jadi dua-dua kena baca, kena dapatkan. Okey. Jadi sekalipun judulnya ini adalah
wanita, tetapi golongan lelaki mestilah turut sama membaca dan memahami isi perbincangan ini. Kerana dua perkara ini, wanita dan lelaki adalah entiti penting dalam memastikan martabat wanita itu tidak dinafikan, malah diperkasakan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Baik, untuk surah An-Nisa ni ibu-ibu rakan-rakan sekalian, dia berada dalam kategori Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan selepas berlakunya hijrah Nabi SAW. Dan antara ciri surah yang berstatus madaniyah ini ialah ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat hukum. Dia berbeza dengan surah Makkiyah. Surah Makkiyah, ayat-ayat dia lebih kepada perbincangan soal akidah. Itu perbezaan madaniyah dan Makkiyah. Jadi apabila surah An-Nisa ini menyebutkan ataupun berstatus madaniyah, Allah Ta'ala menyebutkan tentang hukum, maka ayat-ayat ini pastilah panjang. Kita tengok nanti surah An-Nisa ayatnya adalah panjang-panjang. Kerana apa? Kerana yang pertama, setelah didatangkan hukum, kemudian diterangkan bagaimana nak melaksanakan hukum tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dibentangkan dahulu kronologi, kisah-kisah ataupun sirah-sirahnya sebelum berlakunya pemutusan sesuatu hukum. Jadi sebab itu kita akan berjumpa status madaniyah, surah-surah yang madaniyah ini dia akan panjang sedikit daripada surah-surah Makkiyah. Baik, untuk surah An-Nisa ini, okey, baik, kita akan masuk kepada penamaan surah. Tadi mukadimah tentang surah An-Nisa ini berstatus madaniyah dan madaniyah, dan dia adalah ayat yang panjang dan membicarakan tentang hukum. Kemudian kita lihat kepada penamaan surah ini. Penting untuk kita mengetahui penamaan surah supaya dia memberi gambaran kepada kita surah ini nanti akan berfokus tentang apa. Jadi daripada awal tu kita dah boleh standby dah. Surah ni nanti nak berbincang kepada kita tentang apa. Jadi An-Nisa itu dia bermaksud perempuan. Satu kalimah yang membawa maksud perempuan. Dan dinamakan An-Nisa kerana pada ayat pertama mengandungi kalimah Nisa. Nanti kita lihat pada ayat yang pertama surah An-Nisa dia ada sebutkan iaitu kalimah Nisa. Sebab itulah para ulama mengambil nama itu sebagai surah iaitu An-Nisa. Dan dalam surah An-Nisa juga para ulama menyebutkan bahawa dia adalah simbolik kepada penegakan keadilan. Dan kita akan lihat di dalam surah An-Nisa juga disebutkan tentang keadilan kepada wanita, keadilan ketika mahu berpoligami, keadilan apabila memberikan harta kepada anak yatim, dan banyak disebutkan tentang keadilan. Jadi dalam surah An-Nisa ini dia menunjukkan simbolik kepada penegakan keadilan kepada wanita. Kerana dalam surah inilah yang paling banyak menjelaskan hukum hakam membabitkan wanita, dia serta membela hak mereka yang lemah dan memerlukan tempat pergantungan. Kerana surah ini turun selepas perang Uhud. Ibu-ibu dan rakan-rakan sekalian, dia membela hak mereka yang lemah ini adalah dia nak membela hak orang perempuan, wanita tadi dan anak-anak yatim. Sebab mereka ini ayahnya ataupun bapanya telah syahid ketika perang Uhud. Jadi mereka meninggalkan si isteri dan anak-anak, dan mereka itu disebutkan sebagai golongan yang lemah iaitu isteri dan anak-anak yatim. Maka mereka memerlukan tempat pergantungan. Jadi surah An-Nisa ini nak memberikan hak ataupun membela hak kepada golongan wanita dan anak-anak yatim yang pada waktu dahulu pada zaman jahiliyah mereka ini tertindas, mereka ini dipandang sepi. Jadi datangnya surah An-Nisa ini ibu-ibu rakan-rakan sekalian untuk mengangkat darjat wanita ini dan anak-anak yatim. Dan kemudian surah ini juga ibu-ibu rakan-rakan sekalian dia adalah surah yang paling menjuarai perhatian khusus
dalam urusan yang melibatkan wanita. Dalam surah An-Nisa inilah ada tentang perkahwinan, tentang rumah tangga, poligami, wasiat, miras, perhambaan dan urusan sosioekonomi. Dia adalah perhatian yang khusus. Dan perkara-perkara ini tidak banyak dibincangkan di dalam surah-surah yang lain. Sebab itu di dalam surah ini dikhususkan perkara-perkara perkahwinan, rumah tangga, poligami ini. Maka para ulama berpandangan bahawa inilah hikmah penamaan surah ini sebagai An-Nisa. Sebab dia membincangkan secara khusus tentang perkara-perkara yang kita sebutkan dekat sini. Dekat sini saja. Cari. Ni ada. Dia membincangkan tentang perkahwinan, rumah tangga, poligami. Sebab ayat yang pertama saja Allah sudah menyebutkan dalam surah An-Nisa ini tentang berpasangan. Diciptakan Adam dan Hawa. Lepas tu disebutkan dengan anak yatim, dengan rumah tangga, tentang perkahwinan, dengan mahar dan panjanglah sehingga ke akhirnya. Dan maka dengan itu para ulama dia berpandangan inilah hikmah penamaan surah ini sebagai An-Nisa. Dan ibu-ibu rakan-rakan sekalian yang saya kasihi, sebelum kedatangan Islam, wanita dan anak yatim ini adalah dua golongan yang dipandang rendah dan selalu dinafikan hak mereka. Maka datangnya surah An-Nisa ini secara langsung telah memberi sinar harapan, kegembiraan dan peningkatan kedudukan dua golongan ini. Subhanallah. Dan Allah mengangkat darjat, mengangkat martabat wanita dan anak yatim dalam surah ini. Jadi itu antara mukadimahnya lah Umi dan rakan-rakan sekalian tentang surah An-Nisa ini, supaya kita dapat supaya kita tahu bahawa surah ini, ayat ini memberi gambaran kepada kita tentang apa. Jadi kita nak lihat keselarasan awal dan akhir surah An-Nisa. Kita masuk daripada ada ibarat mukadimah ataupun ibaratnya gambaran surah lah sebelum kita masuk kepada surah membincangkan ayat-ayat dalam surah An-Nisa. Jadi keselarasan awal dan akhir surah An-Nisa ini adalah satu fakta yang menarik ibu-ibu dan rakan-rakan sekalian tentang surah An-Nisa ini. Terlihat pada ayat pertama telah disebutkan kalimah nisa. Pada ayat yang pertama, ini ayat yang pertama ibu-ibu, rakan-rakan sekalian, ini ayat yang pertama. Dan yang ini adalah ayat yang terakhir iaitu ayat 176. Jadi ayat yang pertama disebutkan kalimah nisa iaitu pada ujung ni wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan menjadikan daripada Adam itu pasangannya, isterinya Hawa, dan juga yang membiarkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Jadi kalimah nisa disebutkan pada ayat yang pertama. Dan kemudian diakhiri pula surah ini dengan kalimah nisa. Di kalimah nisa ini. Wa in kanu ihwatar rijalan wa nisaa falidzakari mislu hazil unsayain. Dan sekiranya mereka saudara-saudara itu ramai, lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian dua orang perempuan. Ini fakta yang menarik di mana ayat pertama diletakkan kalimah nisa dan ayat yang terakhir pun diletakkan kalimah nisa. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa ayat dalam surah ini dia memfokuskan kepada meninggikan martabat wanita. Jadi disebutkan kalimah nisa ini berulang kali. Kemudian kita lihat surah ini dimulakan dengan kewajipan memberikan harta kepada pemiliknya.
lihat surah ini dimulakan dengan kewajipan memberikan harta kepada pemiliknya. Kita lihat surah An-Nisa ayat yang kedua. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak yatim yang telah balik itu harta mereka. Baik, yang pertama disebutkan siapakah yang perlu diberikan harta kepada pemiliknya adalah anak yatim yang pertama. Dan yang kedua, wa'atun nisa as-saduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Baik, yang kedua adalah golongan wanita, iaitu diberikan mas kahwinnya. Dan yang ketiga, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, iaitu orang lelaki yang ada bahagian dia dalam peninggalan harta warisan oleh orang kedua dan kerabatnya. Jadi yang ketiga adalah orang lelaki. Jadi kita lihat di sini, yang pertama anak-anak yatim, yang kedua orang-orang perempuan, dan yang ketiga orang-orang lelaki. Dan surah ini juga diakhiri dengan penjelasan pembahagian harta warisan. Tadi siapa golongan yang patutnya memiliki harta tersebut? Dan di akhir surah ini ditutup dengan penjelasan pembahagian harta warisan itu. Dan kita lihat pada ayat 176 itu disebutkan pembahagian bagaimana nak membahagikan harta-harta warisan yang ditinggalkan oleh waris. Jadi mereka orang-orang Islam, umatmu meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad mengenai masalah kalalah, iaitu pembagian harta waris. Jadi ibu-ibu, rakan-rakan sekalian, semua ini menunjukkan keadilan Allah dan kasih sayangnya kepada seluruh manusia. Ia secara tidak langsung menjadi tema dalam surah An-Nisa ini adalah keadilan dan kasih sayang. Inilah tema utama surah An-Nisa ini, tentang keadilan dan kasih sayang. Baik, untuk penamaan surah dan mukaddimahnya itulah Umi untuk surah An-Nisa, dan kita akan masuk kepada ayat yang pertama. Sebelum itu nanti saya kongsi slide. Okey, baik. Okay, baik, tadi kita lihat kepada surah An-Nisa kan? Surah An-Nisa tentang disebutkan tentang wanita. Tentang wanita. Jadi kita pada malam ini, sebelum kita masuk kepada ayat yang pertama ini, kita sudah mengetahui tentang namanya, kemudian kita sudah mengetahui tentang korelasi surah, iaitu munasabah kaitan antara surah yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang terakhir kita dah tengok. Jadi pada ayat yang pertama ini kita nak pergi. Okey, baik Umi, ibu-ibu dan rakan-rakan sekalian semua. Jadi kita nak masuk kepada ayat yang pertama. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat surah An-Nisa ini dengan kalimah ya ayyuhan nas. Kita lihat ya ayyuhan nas. Pada ayat ini Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah wahai manusia. Wahai sekalian manusia. Jadi dekat sini maksud isi selepas kalimah ini Allah Ta'ala tujukan kepada seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Termasuklah orang itu beriman ataupun tak beriman kepada Allah. Tetapi bila Allah sebutkan kalimah ya ayuhan nas, ia terpakai kepada seluruh manusia yang berada di atas muka bumi ini. Maka ibu-ibu, rakan-rakan sekalian, selepas ini kita melihat kepada kalimah ya ayuhan nas, maka ya ayuhan nas itulah merujuk kepada semua orang, tidak ada yang terkecuali. Jadi orang yang baca Quran, orang yang tak baca Quran, orang yang kulit putih, kulit hitam, mereka ini semua dalam golongan ya ayuhan nas. Tetapi di sini terbit satu persoalan. Persoalannya bagaimana mereka ini nak tahu tentang suruhan Allah Ta'ala. Sebab ya ayuhan nas ini adalah seruan Allah kepada kita semua tentang apa
selepas itu yang Allah nak seru kepada kita. Jadi itulah timbul persoalannya Umi dan rakan-rakan semua, bagaimana mereka ni nak tahu tentang suruhan Allah Ta'ala. Maka di sinilah peranan kita yang selalu membaca Al-Quran, peranan kita yang telah mula faham isi Al-Quran, isi kandungan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada manusia. Bagaimana caranya? Banyak sekarang caranya kan, melalui media sosial, melalui dakwah secara berjumpa secara fizikal. Jadi inilah peranan kita ibu-ibu rakan-rakan sekalian untuk yang kita ini membaca Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, dan sekarang ini kita sedang melakukan perkara itu untuk kita sampaikan kepada manusia. Ini ya ayuhan nas. Dan kemudian kita lihat ittaqu rabbakum. Ibu-ibu rakan-rakan cuba lihat di sini Allah menggunakan kalimah ittaqu rabbakum dan kalimah ittaqullah dekat bawah ni. Dia nampak macam bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu, dan wattaqullah ini dan bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Jadi kita akan melihat kepada perbezaan ittaqu rabbakum dan ittaqullah. Dia dua-dua ini perintah Allah supaya bertakwa kepada Allah, berperintah kepada Tuhan kamu. Jadi kalimah ittaqu rabbakum ini, kita lihat kenapa permulaan ayat ini Allah Ta'ala guna kalimah Rabb berbanding menggunakan nama dia sendiri, iaitu Allah. Jadi ada dua sebab dekat sini. Yang pertama, Allah sedang membicarakan bahawa Allah itu sebagai pencipta. Kita tengok dekat sini, sikit-sikit. Dia kat sini, Rabbakum ini adalah sebagai pencipta. Saya conteng sikit ya Umi. Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa Allah ini sebagai pencipta, pemilik dan pentadbir. Dalam erti kata lain, Allah Ta'ala menggunakan kalimah Rabb di sini adalah Allah sedang mengkhususkan perbincangan kepada salah satu daripada tiga perkara tadi. Pencipta, pemilik dan pentadbir. Sebab selepas ini, ayat ini berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan Adam dan Hawa. Jadi Allah menggunakan kalimah Rabbakum ini nak menunjukkan selepas ini adalah Allah menciptakan kehidupan berpasangan itu. Jadi ibu-ibu, umi dan rakan-rakan sekalian, bila kita memahami kalimah Rabb ini kan, kalimah Rabb itu sendiri sebagai contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Bila kita memahami kalimah Rabb sebenarnya, kalimah Rabb ini membawa kepada mentadbir, mencipta dan memiliki kita, bermakna kita menyedari bahawa kehidupan kita ini adalah milik Allah, kehidupan kita ini ditadbir oleh Allah, dan kehidupan kita ini adalah ciptaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di situ kita yakin dan percaya bahawa makhluk tiada kuasa ke atas kita. Semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memiliki, yang maha mencipta, pemilik dan pentadbir ini. Dan bila saya tengok kalimah Rabb ni kan, ibu-ibu dan rakan-rakan sekalian, saya rasa macam bersyukur, beruntungnya adanya kalimah Rabb ini. Bayangkan daripada dalam rahim ibu kita, kita tak tahu apa yang terjadi dalam rahim ibu kita. Tetapi tiba masa, tiba hari bulan, kita ditakdirkan Allah lahir ke atas muka bumi, nak menunjukkan bahawa dalam rahim kita itu, dengan kita tak tahu apa pun berlaku dalam itu, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga kita. Allah Ta'ala menguruskan segala sistem di dalam rahim ibu itu, dan kita selamat sampailah hari ini kan. Itulah bermakna Rabbakum itu. Dan selepas itu Allah, itu tadi yang pertama,
Yang kedua, Allah Ta'ala nak suruh manusia ini untuk takut kepadanya. Suruh bertakwa ini takut kepada Allah yang telah menciptakan dan mentadbir manusia itu. Dan ini menyedarkan kepada kita, kadang-kadang kita dalam kehidupan ini, kita takut kepada manusia. Kita takut kepada perkara-perkara yang belum berlaku pun kadang-kadang kan. Tetapi bila kita lihat semula, kita menghati-hati kalimah Rabbakum ini, mudah-mudahan ia menjadi motivasi kepada kita untuk kita terus bergantung, untuk kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, dan Allah yang mentadbir urus segala urusan kita. Jadi Allah sebutkan allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, iaitu Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, iaitu isterinya Hawa, dan juga yang membiakkan dari keduanya. Dan dari sinilah Allah menciptakan Adam dan Hawa bermulanya berpasangan, kehidupan berpasangan di dalam ayat ini. Dan kemudian ibu-ibu, rakan-rakan sekalian, saya nak bawa ibu-ibu melihat kalimah zaujaha ini untuk ibu-ibu. Dan saya dimaklumkan grup ini ramai ibu-ibu ya Umi. Zaujaha. Ya, Jadi betul. zaujaha ini kita nak tahu zaujaha ini yang disebutkan dalam ayat ini adalah isterinya. Isterinya, iaitu Hawa. Jadi ibu-ibu, rakan-rakan sekalian, dalam Al-Quran kalimah isteri ini disebutkan sebagai zauj, sebagai imro'ah, dan sebagai sohibah. Baik, untuk kalimah zaujaha, baik kita tulis kat sini zaujaha, imro'ah, dan sohibah. Dan saya nak lihat dekat sini apa perbezaan tiga kalimah ini, zaujaha, imro'ah, dan sohibah. Dan daripada kalimah inilah kita mengambil iktibar, mengambil pengajaran tentang daripada satu kalimah tersebut. Baik, untuk kalimah zaujaha, Ada dalam buku dah Ustazah? dalam buku ada juga. Sekejap ni kita nak tengok buku surat berapa tu. Okay. Ada setengah tu dia dah dapat buku ni. Dia rujuk. Oh, dah dapat buku, alhamdulillah. Ah. Okey. Cuba tengok dekat kalimah, minta maaf, buku surat 99, 100 dan 101. Okey. Okey, baik. Yang pertama kita lihat kepada kalimah zaujaha. Zaujaha ini kalau kita lihat zaujaha isteri, imro'ah isteri, sohibah juga dia adalah isteri. Tetapi isteri yang bagaimana yang kita nak tahu tu. Okey. Jadi yang pertama kita nak lihat kalimah zaujaha, kalimah isteri melalui kalimah zauj. Ini. Jadi kita nak pergi kepada surah. Sekejap, saya padam sekejap. Okay, baik, kita lihat pada surah Al-Anbiya, disebutkan surah Al-Anbiya ayat ke-90 ini berkaitan dengan Az-Zawj. Dia lambat sedikit. Okey, saya cuba. Baik, sekejap saya. Okey, baik, untuk kalimah Az-Zawj kita lihat kalimah Zawj.
Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Kalimah zaujah di sini. Kalimah zaujah. Zaujahu di sini. Maka kami perkenankan doanya dan kami kurniakan kepadanya anaknya Yahya, dan kami perelokkan keadaan isterinya yang mandul untuk melahirkan anak baginya. Baik, untuk kalimah zauj ini kita nak lihat kalimah zauj dalam konteks sebab kalau zauj ini dia asalnya adalah pasangan, tetapi untuk dalam konteks sekarang ni kita nak fokus kepada isteri. Maka zauj ini dia secara asasnya bererti pasangan, berangkumi suami dan isteri. Jadi sekiranya kita meneliti beberapa kupasan ulama lain, kita boleh simpulkan kalimah zauj ini adalah merupakan isteri yang sempurna, iaitu bahagia dan boleh melahirkan anak. Jadi pada ayat Al-Quran di atas ini, isteri Nabi Zakaria alaihi salam dipanggil az-zauj setelah beliau melahirkan anak, berbanding sebelum ini dipanggil imro'ah ketika belum melahirkan zuriatnya. Itu disebutkan di dalam surah Maryam ayat yang ke-5. Itu adalah imro'ah. Jadi dalam zauj dan imro'ah ini, dia membawa maksud zauj ini dia adalah isteri yang sempurna, iaitu bahagia dan boleh beranak. Adapun imro'ah ini dia tidak mencapai kesempurnaan dari segi mungkin bahagia namun tiada anak, seperti isteri Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria alaihissalam dipanggil imro'ah sebelum melahirkan anak. Kita lihat pada surah Maryam. Surah Maryam ayat yang ke-5 kita lihat. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanati imro'ati. Imro'ati ini disebutkan, dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas agama sepeninggalanku, dan isteriku pula adalah seorang yang mandul, oleh itu kurniakanlah daku dari sisimu seorang anak lelaki. Baik, ibu-ibu rakan-rakan sekalian, lihat kepada perkataan imro'ati ini, iaitu imro'ati ini dia merujuk kepada isteri, tetapi waktu ini Nabi Zakaria alaihi salam belum dikurniakan anak lagi. Jadi dia disebutkan sebagai seorang yang mandul. Dan waktu ini Nabi Zakaria alaihi salam dia bimbang, takut-takut nanti tugas-tugas agama sepeninggalannya nanti selepas Nabi Zakaria meninggal, tiada siapa yang berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Jadi disebutkan kat sini adalah kalimah imro'ati. Imro'ah. Dia mungkin bahagia namun tiada anak. Tetapi bila di dalam surah Al-Anbiya tadi, surah Al-Anbiya ayat ke-90 tadi, dia disebutkan sebagai zauj. Selepas dia ini memiliki anak. Okay. Dan kami perelokkan keadaan isterinya yang mandul untuk melahirkan anak baginya. Jadi pada ayat imro'ah tadi, isteri baginda sebagai imro'ah, dan pada ayat zauj ini setelah dia melahirkan anak dan dipanggil zauj. Okay. Jadi pengajarannya di sini, ibu-ibu rakan-rakan sekalian, seorang isteri dia mesti berusaha untuk menjadi pasangan yang melengkapi, iaitu az-zauj. Bukan seperti imro'ah. Imro'ah juga disebutkan kepada Nabi, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kita tengok surah At-Tahrim. Okay. Kita tengok dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-10. Jadi lambat sikit.
Okey, dia lambat sikit lah bunyinya. Okey. Internet slow kan? Oh, Internet slow. rasanya lah kan. Sementara tunggu loading tu Ustazah, boleh saya tanya soalan? Ya boleh. Okey, yang Ustazah cakap tadi dari segi dia bahagia dan memiliki anak kan? Ya betul. Adakah termasuk yang imro'ah ni pun termasuk juga dari segi sifat baik ataupun sifat buruk dia, macam contoh yang isteri Abu Lahab tu kan? Ya. Dia Okey. gunakan imro'ah, dia ada anak tapi wallahu a'lam lah dia bahagia ke tak tu kan, tapi macam Ya. dari segi sifat baik sifat buruk tu dikira juga dikira. Ya betul. Saya tak nampak siapa yang bercakap tadi tu. Minta maaf Betul. Ustazah, lupa nak pernah diri. Okey. Betul. Saya suka perbincangan yang begini. Sebab ada benda yang saya tak cakap, bila bertanya, saya boleh explain dekat situ. Siapa yang bercakap tadi? Terima kasih. Okey. Ya betul, dia berkaitan dengan akhlak yang tidak baik juga imro'ah ini. Kalau kita lihat dekat sini, betul. Terima kasih yang bertanya. Kalau tengok dekat sini, imro'atan Nuh wa imro'atan Lut, iaitu isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Sebab kita tahu bahawa isteri Nabi Nuh ini dia tak nak terima dakwah suami dia pun kan. Dia tak nak terima, lepas tu diajak naik kapal itu pun nak selamatkan ini, naik ke dalam bahtera, dia pun tak nak naik. Jadi dia memang tak nak dengarlah suami dia ni. Walaupun suami dia ajak berdakwah ajak dia ke arah kebaikan, dia tolak. Itu imra'atan Nuh. Wa imra'atan Lut ni pula dia kita tahu bahawa isteri Nabi Lut ini dia bersekongkol dengan orang-orang yang apa orang kata gay tu kan waktu tu kan. Jadi kita lihat dekat sini imro'ah ini juga dia menunjukkan perbuatan yang tidak baik juga, akhlaknya tidak elok lah orang kata kan. Macam wa mura'atuhu hammalatal hatab. Jadi daripada situ kita nak lihat bahawa kalimah imro'ah ini adalah yang pertama, kita ada 3 poin. Yang pertama, isteri yang tidak berakhlak baik seperti imro'atan Nuh wa imro'atan Lut. Dan kedua, isteri yang baik namun suami pula sebaliknya seperti imro'atan Fir'aun. Disebutkan juga ni tentang Asia, imro'atan Fir'aun. Disebutkan imro'atan Fir'aun. Tengok dekat ayat yang ke-11 ini disebutkan juga imro'atan Fir'aun. Kenapa disebutkan imro'atan Fir'aun? Sedangkan imro'atan Fir'aun ni, Asia ini orangnya yang sangat baik, taat perintah Allah kan. Tetapi dekat sini isteri yang baik namun suami pula sebaliknya seperti imro'atan Fir'aun. Dan yang ketiga, isteri yang baik dan bersuamikan orang baik namun tidak memiliki zuriat, dia disebutkan sebagai imro'ah seperti yang berlaku kepada isteri Nabi Zakaria tadi sebelum dikurniakan seorang anak tadi kan. Jadi apa pengajarannya di sini ibu-ibu rakan-rakan sekalian? Yang pertama, seorang isteri mesti berusaha untuk menjadi pasangan yang melengkapi, az-zawj, bukannya isteri imro'ah. Sebab az-zawj tadi adalah isteri yang lengkap, iaitu membahagiakan dan boleh melahirkan anak. Barangkali dia tidak boleh melahirkan anak tetapi dia berusaha untuk membahagiakan rumah tangganya. Dan bagi seorang isteri imro'ah yang mendapat suami yang zalim, mereka mesti berusaha melepaskan diri daripada kezaliman tersebut. Jangan kita gunakan alasan Asia isteri Fir'aun tu pun kekal bersama Fir'aun untuk kita kekal bersama suami yang zalim. Jadi kita kena lepaskan diri, cari pertolongan, bantuan untuk keluar daripada bersama suami zalim itu. Kerana Asia dia tiada jalan keluar memandangkan Fir'aun ini sangat zalim dan sangat berkuasa. Undang-undang di tangan Fir'aun. Jadi Asia memang tak boleh ada kuasa nak buat macam mana dah. Dan yang ketiga, bagi isteri yang dalam konteks imro'ah yang tidak memiliki zuriat, percayalah bahawa kalian ini termasuk dalam kalangan orang yang dijadikan
sampel oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan kekuasaannya. Maka sentiasa berfikiran positif dan pedulikan kata-kata orang. Itu yang kita nak belajar ni. Okay. Jadi itu antara perbezaan az-zawj dan imra'ah. Dan seterusnya kita nak pergi kepada kalimah as-sahibah. As-sahibah. Dalam buku ni pun ada kalimah as-sahibah. Kita lihat dalam surah Abasa ayat yang ke-36. Setiap kali saya tekan ni dia jadi macam lambat kan? Okey, alhamdulillah, tapi kali ini dia laju, alhamdulillah. Dan yang seterusnya adalah kalimah sahibatihi. Ibu-ibu, rakan-rakan sekalian, sahibah ini bila kita baca sekali pandang kan, dia adalah sahabat. Tetapi bila kita lihat pada translation dia, pada terjemahan dia, dan isterinya serta anak-anaknya. Dan sebenarnya wasahibatihi ini adalah sahabat. Dan bila kata sahabat, dia adalah sahabat yang sentiasa menemani, sentiasa berada dekat dengan kita. Jadi Ibn Faris menyebutkan kalimah sahabat ini berasal dari kalimah sahabah. Kalimah sahabah, iaitu sesuatu yang menunjukkan keterikatan dan kedekatan. Dan dia membawa juga maksud sahibah. Sahib ini sahib ini adalah tambah kat sini, sahibah adalah maksudnya yang selalu menemani. Maka sahibah ini merujuk kepada isteri yang selalu menemani kehidupan seorang suami selepas berlakunya ikatan pernikahan, apabila kalimah tersebut disandarkan kepada ayat 36 ini. Maka kita nak belajar daripada ayat ini bahawa kitalah wanita, isteri yang akan menemani kehidupan seorang suami, bukan sahaja di sini tetapi di akhirat nanti. Tetapi pada ayat ini, ibu-ibu, rakan-rakan sekalian, ia menyebutkan tentang pada hari itu, hari apa? Pada hari itu, kita tengok daripada sini, pada hari seseorang itu lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ini adalah suasana di mana suasana hari mahsyar ini. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya dan ibunya serta bapanya, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani. Allah meletakkan isteri dahulu baru anak. Kerana isteri inilah yang akan menjadi sahabat pada suami. Hatta sekarang pun di dalam perjalanan kehidupan kita pun suami menjadi sahabat kita. Jadi di sini Dr. Wahbah Zuhaidi menyebutkan hari itu adalah hari ketika suami meninggalkan isteri dan anak-anaknya. Meskipun hubungannya dekat atas dunia itu adalah paling dekat, paling rapat, tempat bercerita, meluahkan perasaan, orang kata besties kan? Tetapi waktu ini semua sibuk untuk menyelamatkan diri masing-masing. Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja. Allahu Akbar dekat sini kan? Subhanallah, inilah keadaan pada hari mahsyar itu, ibu-ibu, rakan-rakan sekalian. Orang yang paling dekat, paling rapat dengan kita pun akan lari meninggalkan kita sebab masing-masing nak cari, masing-masing nak sibuk dengan diri masing-masing. Dan sahibah inilah bagaimana kita nak ambil peranan sahibah ini, isteri yang selalu menemani kehidupan suaminya, yang mengingati ketika suami terlupa, yang mengingati ketika suami terleka, dia mengambil peranan sebagai seorang sahabat. Baik, itu tiga kalimah tadi, zawj, imra'ah dan sahibah. Okey, kita kembali kepada surah An-Nisa ayat yang pertama tadi. Kalau dia membicarakan tentang kalimah ini, ibu-ibu, subhanallah, nampak macam satu kalimah saja, tapi bila kita lihat di sebalik itu kan, Masya Allah, dia ada sesuatu yang kita perlu ambil faedah darinya. Okay, kemudian kita lihat kepada kalimah
wabassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Okey, kalimah rijalan saya nak ajak sebut pula dekat situ. Ibu-ibu, rakan-rakan sekalian, kalimah rijalan. Kalau kita lihat kalimah rijalan ini adalah lelaki. Di dalam Al-Quran, kalimah lelaki juga disebutkan kalimah az-zakar. Zakara. Jadi itu adalah kalimah zakara lelaki juga. Tetapi ada perbezaan kalimah rijalan dan zakara. Dan apa yang saya nak fokuskan kepada kalimah rijalan itu. Jadi kita nak lebih faham, kita lihat kepada ayat yang ke-34 dan saya pasti ibu-ibu, rakan-rakan sekalian pun pasti selalu dengar, iaitu kalimah Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan. Baik ibu-ibu, rakan-rakan sekalian, kalimah Ar-rijal dalam Al-Quran disebut sebanyak 73 kali. Kalimah Ar-rijal ini. Dan rijal ini bermakna, kalau kita lihat dekat sini lelaki, dan makna selain kalimah rijal ini bermakna orang yang berjalan kaki. Kerana Ar-rijal ini dia merujuk kepada jamak ar-rajil yang diambil dari kalimah rijlun. Kita tulis kat sini kalimah kalimah rijlun. Kalimah ditulis kalimah ar-rijal ini, dan kalimah dia adalah rijlun, kaki. Dan persoalannya, apakah kaitan antara lelaki dengan kaki? Jadi apa kaitan kalimah kaitan lelaki dengan kaki? Rupanya ibu-ibu, rakan-rakan sekalian, pada zaman Al-Quran diturunkan di Jazirah Arab, di tanah Arab, laki-laki ini atau suami ini, mereka seringkali berjalan untuk mencari nafkah, sementara isteri hanya tinggal di rumah. Ini nak menunjukkan simbolik bahawa seorang lelaki itu dia bertanggungjawab dengan melaksanakan apa yang telah dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, dia mencari nafkah. Jadi kalimah rijal ini berkaitan dengan kaki, rupa-rupanya adalah dia menggunakan kakinya, menggunakan kudratnya, menggunakan kekuatan yang Allah berikan kepadanya melebihi daripada orang perempuan untuk mencari nafkah, untuk menjalankan tanggungjawabnya. Itulah kalimah ar-rijal. Sebab itulah dia disebutkan sebagai adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan itu. Ini kalimah ar-rijal. Kita nampak ar-rijal dan zakaru dia macam sama, sebab bila tengok kalimah terjemahan dia adalah lelaki, tetapi dia adalah di sebalik itu ar-rijal adalah orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dipertanggungjawabkan. Dan insya-Allah untuk kalimah yang terakhir adalah saya nak pergi kepada surah An-Nisa ayat yang pertama tadi. Dan yang terakhir ini adalah kalimah An-Nisa. Kalimah Nisa. Okey, saya tak naklah kalimah Nisa tadi kita dah pergi ke penamaan surah tadi kan. Okey, baik. Untuk wattaqullah tadi, untuk wattaqullah kita melihat kepada ittaqu rabbakum tadi yang pertama, dan yang kedua adalah ittaqullah adalah di sini Allah meletakkan kalimah Allah wattaqullah allazi tasaaluna bi, iaitu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya. Allah meletakkan kalimah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah ingatkan lagi. Tadi waktu yang pertama Allah ingatkan kepada kita bahawa Allah yang mencipta, mentadbir, memiliki kita.
pada ayat yang kedua ini, wattaqullah ini disebutkan bahawa bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, Tuhan yang kamu selalu sebut namanya, Tuhan yang kamu sentiasa mengharap pertolongannya, dan Tuhan yang kamu selalu perlukan dalam apa keadaan sekalipun, ketika kamu sakit, kamu susah, kamu senang, kamu kaya, kamu miskin, kamu tetap kepada Allah, kamu memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah disebutkan kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disambung lagi kepada wal arham, serta perliharalah hubungan silaturahim, iaitu kaum kerabat. Kalau kita lihat kalimah arham ini kan ibu-ibu, di sebalik kalimah arham ini dia berasal dari kalimah rahim. Rahim, ia bermaksud hubungan silaturahim, iaitu yang terdiri daripada adik-beradik dan kaum keluarga yang dekat. Al-arham ni adalah orang-orang yang terdekat, adik-beradik dan kaum keluarga yang terdekat. Maka selepas bertakwa kepada Allah Ta'ala, di sini adalah kamu kena jaga hubungan tuan punya rahim, iaitu ibu kita, iaitu adik-beradik kita. Kamu kena jaga hubungan ini. Maka dikala kita sibuk dalam menguruskan keluarga, cari rezeki kan, jangan kita sesekali melupakan mereka ini. Orang yang pertama kena bantu mereka adalah al-arham kita. Perhatikan kehidupan mereka ini, bantulah apa yang diperlukan. Kalau boleh daripada segi wang ringgit, bantulah. Kalau tidak mampu dari sudut wang ringgit, bertanya khabar, kasih sayang, curahkan kasih sayang antara adik-beradik, antara keluarga kita ini, terutama lagi kepada ibu dan ayah kita. Maka dengki, dendam, tidak puas hati ni kita mestilah diuruskan supaya tidak terputus hubungan yang terpenting ini. Jadi kalimah al-arham ini kita perlu pelihara selepas kita menyebut kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bila kita jaga hubungan ini, dia akan memudahkan proses-proses kepada ayat-ayat yang seterusnya. Kita akan memudahkan proses bersama dengan anak yatim, proses-proses pembahagian harta, proses-proses untuk faraid dan sebagainya. Semua itu dia akan menjadi masalah sekiranya kita tidak menjaga al-arham ini, menjaga hubungan keluarga ini. Dan innallaha kana 'alaikum raqiba, serta peliharalah hubungan tadi, kaum kerabat tadi, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, iaitu mengawas kamu. Allah tutup dengan kalimah ini, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengingatkan kita lagi, Allah mengingatkan kita bahawa Allah itu sifatnya maha mengawasi. Maka bila Allah mengawasi setiap tanduk seseorang, setiap gerak-geri kita, Allah akan menilai, Allah akan mengawasi kita. Jadi ibu-ibu, rakan-rakan sekalian, surah An-Nisa ni memang panjang kan, dan dia berkaitan dengan hukum hakam. Jadi untuk ayat yang pertama ini saya rasa Umi dan rakan-rakan sekalian, beberapa kalimah ini rasanya untuk malam ini kita berhenti di sini dulu ya Umi. Dan rakan-rakan semua, ayat yang pertama ini pun memang panjang dah. Jadi untuk sebagai faedah atau pengajarannya daripada perbincangan kita pada hari ini, bila disebutkan tentang takwa kepada Allah, sedikit ya Umi, penutup dia, setiap kalau boleh Ustaz, kalau kita bagi luang tanya soalan, boleh dengar Umi tak? Ya Umi, macam putus-putus sikit. Oh, tekan. Kalau boleh kita adakan satu ruang sikit untuk siapa-siapa nak tanya soalan tu, macam mana boleh tu Ustazah? Boleh.
Boleh? Boleh. Ni tak clear juga. Ustaz. Mungkin putus-putus juga. Daripada line Umi ke line Ustazah? Tak tahu lah. Line saya. Mina boleh Saya dengar? rasa line saya lah. Ayu dengar jelas Tak, dua-dua. okey. Oh, tu kan. Tu kan. Jadi Umi ajukan siapa-siapa ada soalan ke berkenaan dengan atas firasat ni. Sementara kita sambung balik semula. Bolehkah kot? Ada siapa-siapa tanya soalan? Ataupun Umi boleh tanya soalan ke Ustazah, boleh ke? Boleh Umi Ustazah boleh dipersilakan. tanya. Okey. Umi nak tanya betapa kita tahu tadi macam betapa kasih sayang Allah kepada kita kaum wanita kan. Sehingga dia adakan satu surah khas untuk kita kaum wanita mana An-Nisa tu. Tapi hikmah dia macam mana jadi Allah jadi pilih wanita dalam ayat muda tadi kan dia sebut wanita dulu kemudian anak yatim kemudian anak yatim baru lelaki. Macam ada pemilihan macam tu. Apa yang boleh Ustaz jelaskan kat sini? Okey, untuk yang tentang keselarasan tadi tu kan Umi kan? Okey, dia berkaitan dengan surah ini dimulai dengan kewajipan Putus ke Umi? memberikan Lain Umi ke lain Ustazah? Bella ada dengar tak? Alhamdulillah jelas suara Ustazah. Putus tu? Tapi Umi ada putus-putus sikit. Mungkin lain Umi lah. Okey, untuk itu saya terangkan Umi ya. Okey, untuk yang tadi kita bincangkan tentang surah ini dimulai dengan kewajipan memberikan harta kepada pemiliknya kan, sebagaimana dalam ayat yang kedua tadi tentang wa'atul yatama, kemudian yang pada ayat yang keempat pada mahar emas kawinnya, kemudian pada ayat yang ketujuh tentang rijal untuk rijal bahagian harta, nak menunjukkan apa kaitannya kan. Kaitannya adalah kita lihat daripada dia berkenaan dengan pada waktu zaman jahiliyah tu Umi, dia berlaku bahawa berlakunya penindasan kepada kaum wanita dan anak yatim ini, dan berlakunya pembahagian harta itu dan wanita itu dinafikan hak mereka untuk dapatkan apa yang selayaknya dan anak yatim. Jadi apabila datangnya surah An-Nisa, dia mengangkat martabat wanita dan anak yatim ini, maka Allah nak menunjukkan keadilan dan kasih sayangnya bahawa semua orang ataupun An-Nisa, al-yatim itu tadi dan rijal yang diberikan harta bahagiannya itu nak menunjukkan bahawa keadilan dan kasih sayang Allah itu semua orang yang patutnya memiliki harta tersebut mereka berhak, dan disebutkan bagaimana cara untuk pembahagian harta-harta tersebut supaya nak menunjukkan adanya keadilan dan kasih sayang antara manusia ini. Maka kamu kenalah kembali kepada surah An-Nisa yang telah disebutkan cara-caranya, bagaimana pembahagiannya. Jadi kita melihat daripada situ. Itulah menjawab tak Umi soalannya. Kalau tak menjawab pun nanti Umi nanti boleh tanya juga dekat WhatsApp saya juga ya. InsyaAllah. Umi terkeluar. Agaknya line dia problem. Agaknya dia terkeluar. Patutlah nampak Umi tak ada dah. Ada tu ada balik dah. Ayah, insyaAllah. Okay. Umi mute, unmute Umi. Lain Umi tu apa okey tu? Okey, ada menjawab Ustazah. Okey, alhamdulillah. Okey, sebenarnya untuk penutup lah Umi ya. Untuk penutupnya,
untuk ayat yang pertama ini kan, kita lihat bahawa Allah menekankan bahawa kalimat ittaqu, iaitu bertakwalah kepada Allah, nak menunjukkan bahawa setiap orang yang merasakan kebimbangan, kekhawatiran ataupun risau kepada orang-orang yang akan ditinggalkannya nanti ketika meninggal. Sebab ayat ini dia akan bercerita tentang pewarisan, tentang harta yang ditinggalkan, tentang anak yatim yang ditinggalkan. Jadi kalau kita rasa khawatir, risau akan orang-orang yang ditinggalkan ini apabila kita meninggal, maka dekat sini apa yang faedah kita nak adalah hendaklah kita ini meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada yang bermanfaat bagi anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya melainkan kebaikan dan ketakwaan orang tuanya. Maka dekat sini kalimah takwa ini adalah perintah untuk kita semua, untuk kenapa Allah mengingatkan supaya bertakwa pada awal ayat ini, supaya Allah nak kita ini sedar bahawa takwa inilah yang akan yang memudahkan, yang akan melancarkan urusan-urusan seterusnya dalam surah An-Nisa ini. Dan dalam surah An-Nisa ini dia akan bercerita tentang pembahagian harta anak yatim. Kalau anak yatim itu dah balik, bagilah mereka ini harta supaya mereka ini dapat menguruskan. Kemudian kepada orang-orang lelaki, pembahagian harta, dia dalam surah An-Nisa ni kan. Jadi itulah secara penutupnya lah Umi, daripada ayat yang pertama ini. Ya, Alhamdulillah. Umi adukan lagi kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, insyaAllah. Best ni malam ni. Ada ke? Tapi Umi memang ayat ini surah Madani, surah An-Nisa ini dia memang berkaitan dengan hukum hakam kan. Jadi dia memang pembahasan dia memang agak mendalam, dia agak orang kata berat sikit lah kan. Tapi tak apa, kita ada proses belajar insya-Allah. InsyaAllah. Umi tak dapat nak ambil semua. Macam mana ni? Lalu saya keluar. Okey. Kalau tak ada, Alhamdulillah, kita boleh buat kesimpulan kat sini lah kan. Alhamdulillah betapa kita tahu Allah sayangnya kat kita semua ni dengan buatkan satu surah khas tau dengan nama An-Nisa. Sebab macam kata Umi tak silap Umi, Sayyidina Ali pun ada berkata wanita itu dia tu wanita itu ibarat bunga kan. Wanita itu ibarat bunga, mereka harus diperlakukan dengan lembut, baik hati dan dengan penuh kasih sayang. Biasa ada ni jumpa tu Sayyidina Ali. Betul lah, Sayyidina Ali bin Abi Talib dah. Jadi kalau kita tahu pun alhamdulillah beritahu kat suami kita. Sebenarnya bagi seorang suami kalau dia siapa yang mata isteri pun kan, siapa yang mati isteri dia tu, maka Allah akan menjadikan surga untuknya dan keluarganya. Maknanya dia menyenangkan hati isteri dia. Betapa kita ni disayangi bukan sahaja Allah dan patutnya disayangi oleh suami dan anak-anak semua kan. InsyaAllah. Jadi kalau tak ada apa-apa, Ustazah boleh ke lagi insyaAllah kalau boleh nak janji tu tak apa ni lah. Tapi boleh nak minta Ustazah janji jugalah kalau kita boleh buat lagi di masa akan datang insyaAllah. Boleh ke Ustazah atau kita bincang. Nanti kami bincang. Macam mana dengan orang lain? Macam mana pendapat ni orang lain? Kalau ada Boleh bagi sambungan dia, Alhamdulillah Ustazah. Menariklah topik An-Nisa ni banyak berkaitan dengan diri kita kan. Dan juga siapa-siapa nak dapat menyerta, dah letak dalam grup Mutiara Adil buku pesan Tuhan kepada pasangan. Jadi Allah pesankan pada kita, pasangan kita dan pasangan kita dalam tadabbur surah An-Nisa.
dia boleh dapatkan, biasa Umi dah post dalam grup, siapa-siapa yang belum join grup Mutiara Adin boleh message Umi untuk link masuk ke dalam grup tersebut, insyaAllah. Dekat situ, dekat rakaman pun memang akan kita letak kat situ lah. Sebab rakaman, kopi dah letak kat situ, jadi Umi akan post ke dalam apa dah, Facebook. Boleh ke Ustazah Umi letak dalam Facebook yang Ustazah punya ni kuliah tazkirah ni, boleh ke? Boleh, insyaAllah Umi boleh. Alhamdulillah, macam Ustazah juga. Dan lupa minggu depan, insyaAllah minggu depan 21 bulan Ustazah Khairi pula akan bersama dengan kita dengan masa yang sama, hari yang sama, masa yang sama. Dah, tapi tarikh lain lah 21 bulan. Okey, jadi sebelum kita tutup tirai malam ni, mengucap terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah. Dan sekali lagi kita sama-sama doa lah dah. Kita doa pada Allah, ya, pada yang baru masuk, yang baru join pagi tadi pula. Awal tadi Umi dah bagi tahu, kita sama-sama kita doa untuk kita dan pasangan kita. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, untuk bertemu dua kali dah dengan pasangan kita. Satu di dunia dan satu lagi di syurga Allah. Jadi kita tak nak dah jumpa lagi, jumpa di dunia dah satu kali dan di syurga Allah sekali. Amin. Jadi kita ya ada dan ada tambahan ke? Tak ada. Okey. Amin. Dengan itu dengan ucapan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua, terutamanya Ustazah Nuraini dan semua sahabat-sahabat semua kerana sudi bersama kita malam ni, sama-sama menjayakan program Mutiara Adin. Tak tahulah program ke apa, tapi alhamdulillah semoga ianya menjadi saksi untuk kita semua apabila kita berada pada masa nanti, insyaAllah. Cik Umi nak jemput Ustazah lah untuk baca doa sikit sebagai penutup kepada majlis ni. Boleh ke Ustazah? Sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Dan lain kali lah insyaAllah. Umi akan post kat semua maklumat